Kembali lagi kita dalam episod Tak ada episod. Tak ada episod? Labun. Episod khas. Labun Pustaka. Okey. Episod khas ni kenapa episod khas bang? Bukan aku patut tanya hang. Betul juga. Hang tanya aku dulu Tadi kita dah bincang kan macam mana kan? Sekarang tanya aku balik. Okey, sekarang ni aku nak tanya hang. Okey. Kenapa episod ni dikatakan Episod khas. Episod Khas. Sebab bang, Sebab apa? specialnya adalah kita berada dekat, selalunya kita berada dekat PDH. PDH? Seni. Oh, seni. Hari ni kita berada dekat Bazar Buku Perak 202. 206. Pasal buku perak. 206. Zas. Oh, bukan. Oh, belum lagi. Itu dah habis bang. Dah habis belum? Sekarang ni Okey. intro okey. Okey. Producer dah suruh intro. Ya. So sebelum tu kita tanyalah apa yang specialnya tajuk kali ni abang. Apa Kenapa yang diorang specialnya? suruh kita buat tajuk ni? Apa yang specialnya? Itulah, macam aku cakap lah, special ada telur. Betul? Special ada telur. Ha. Okey. Kalau Okey. aku tak nak telur? Okey. Aku tak nak telur macam mana? Okey. Cepat sikit. Producer dah marah tu. Semalam bagi aku. Okey. 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 Apa yang specialnya episod kali ini adalah ia berkenaan dengan automotive. Automotif. Lagi lawa episod ni. Aduh, pisang. Automotif. Automotif. Iaitu lebih kepada EV kan? EV, lebih kepada EV. EV. So kita dah panggil seorang yang betul-betul berpengalaman lah dalam Yes. EV ni. Siapa tu bang? Okey, kita perkenalkan. Perkenalkan lah. Perkenalan lah. Dr. Fauzi Fuzail. Ya. Betul? Betul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih kepada Perpustakaan Awam Negeri Perak dan juga tahniah kepada Perpustakaan kerana menganjurkan bazar buku ni. Jadi nampaknya pengunjung pun ramai hari ini. Baru hari pertama ni alhamdulillah kita Ya. nampak pun. Okey. Dan mendapat sambutan Luar biasa. kepada rakyat-rakyat Perak khususnya lah. Okey, saya Fauzi Fuzail, nama panel saya Fauzi Fuzail. Jadi saya penulis buku kenderaan elektrik yang pertama dalam bahasa Malaysia. Tidak ada lagi buku kenderaan elektrik yang dalam bahasa Malaysia. Jadi saya memulakan penulisan ini kira-kira 3 tahun yang dahululah. Apabila saya keluar daripada industri dan menceburkan diri dalam akademik, saya memulakan penulisan buku ini. Mungkin masa belajar saya lebih menulis kepada jurnal dan sebagainya untuk akademik. Tetapi selepas saya masuk ke akademik, saya terpanggil untuk menulis dalam bahasa Malaysia supaya semua rakyat Malaysia dapat membacanya dan memahami apakah kenderaan elektrik, apakah EV. Maksudnya latar belakang doktor dulu pun dari automotif ke macam mana? Okey, saya memang dalam kejuruteraan mekanikal. Saya punya degree mekanikal, saya punya master mekanikal dan saya punya PhD pun mekanikal juga. So memang berminat dengan kereta ni sudah lama dan saya di dalam industri kereta ni agak dah almost 30 tahun lah. Saya bekerja di company Kereta Nasional Malaysia. Jadi baru 3 tahun ini sahaja saya migrate ke menjadi seorang akademik, menjadi seorang profesor di Universiti Swasta di Ipoh. Tapi kau kan apa ni, automotif ni orang kata dalam tu ada termasuk juga dalam EV ni ke macam mana? Ya, sebelum ni kira EV ni adalah dekat Malaysia ni baru lagi kan. So bukan dekat dunia ni dah lama sebenarnya EV. EV ni start kurun ke-19 lagi dah start EV ni kan. Tapi EV yang sekarang ini lebih berteknologi dan saya involve dalam kenderaan ICE, kita panggil ICE, Internal Combustion Engine, enjin pembakaran dalam. Mana kereta yang biasa adalah enjin pembakaran dalam. Jadi lepas tu kita ada hybrid dan sekarang ada fully EV. Different kategori lah. Macam mana? Tak dekat lu? Boleh lah cakap. Sebab aku ada berminat satu daripada kita punya producer tadi. Kita jangan cakap yang doktor ni ada pengalaman dekat Jepun dulu. Ya. Boleh bagi tahu pengalaman kat Jepun tu. Saya dulu kira-kira selepas saya graduate 1992,
dalam tahun dah lama dah. Saya graduate 1992. Kami First tak lari degree. lagi doktor. Memang belum wujud lagi. Gen Z tak ada lagi. Minta maaf. Maaf Saya bukan baby boomer tapi saya rasa saya Gen X kot. Millennial. Millennial. Baik. Jadi Lama lagi, boomer lagi. awal lagi. Awal Selepas lagi, boomer. Umur pun dah banyak sebenarnya. Kira-kira apa ni? Dasar pandang ke timur. Jadi pada masa tersebut kita punya Perdana Menteri Tun Mahathir ada membuat dasar pandang ke timur dan menghantar untuk bekerja di Jepun. Jadi saya telah ditawarkan untuk bekerja di Jepun dan company yang saya attach tu related berkenaan dengan design motor. Jadi motor memang tak asing lagi. Dah 40 tahun saya involve dalam motor. Apabila kenderaan elektrik ini, komponen asas kenderaan elektrik adalah motor selain daripada bateri. Jadi dari situ minat saya untuk mengkaji lebih detail tentang motor kenderaan elektrik ini. Ramai doktor yang pergi ke sana masa tu? Masa tu saya dalam satu grup tu dalam 4-5 orang lah, tapi kami berpecah-pecah. Dalam different department. Berapa lama doktor belajar di sana? Saya bekerja, bukan belajar. Bekerja sambil belajar. Memang program itu under kita punya kerajaan pada masa tersebut. Berapa 2 tahun. 2 tahun. Pandai cakap Jepun lah. InsyaAllah sikit-sikit. Arigato gozaimasu. Masing lah. Konnichiwa. Saya nak sebut lagi tapi lain. So lepas doktor balik ke Jepun tu, apa doktor buat pula ke Malaysia tu? Saya bekerja di syarikat otomotif National Malaysia. Saya Proton ke apa? Ada Proton lah. Tak boleh sebut. Saya bekerja lama di company national lah. Jadi itulah saya ikutkan agak macam berbangga juga kerana kita di Malaysia ni dapat mencipta juga kenderaan EV ni. Dan orang dulu-dulu kan selalu cakap kita tak sangka kita boleh buat kereta kan. Kita tak sangka kita boleh buat kereta dan akhirnya kita dapat juga jaya mencipta Proton Saga dan tak sangka pula sekarang dah ada kereta EV dan orang kata tak perlu petrol dah pun. Jadi itu amat menakjubkan lah bagi saya. Bagi Haizan macam mana, menakjubkan tak? Aku bangga juga. Kita ada kan. Kita ada produk kita. Kita ada produk kita juga. Okay. So dari automotif ni lah doktor kan, dari pun cakap petrol ke EV tu, apa dia punya bagi doktor lah, perbezaan yang ketara lah, ataupun doktor boleh terangkan lagi lah lebih detail perbezaan dia. Perbezaan yang sangat ketara memang saya rasa ramai tahu di antara kereta combustion engine ICE tadi, saya panggil ICE sahaja, dengan EV ni banyak beza. Kalau kita tengok bentuknya sama aja. Bentuk kereta sama sahaja, dari luar tak perasan. Tapi apa komponen yang paling nyata yang kita boleh nampak bahawa dia bukan kereta ICE. Kita tengok kepada exhaust. Ada exhaust, tak ada exhaust. Kalau tak ada exhaust, maksudnya kereta itu adalah EV. Kereta ICE memang kena ada exhaust. Jadi bila ada exhaust, ada enjin pembakaran dalaman, ada pollution lah, ada pencemaran lah. Di situ perbezaan yang ketara. Dari segi komponen memang lebih kurang dalam 4,000 komponen kurang daripada ICE. Kereta elektrik kurang komponen. Sangat-sangat kurang. Dan dalam buku yang saya tulis ni ada cerita tentang perbezaan ini aku nak tahu ni sebenarnya buku ni. Nampak menarik. Menarik. Warna biru ni. Kita boleh biru pun dia ada sebenarnya. Kenapa biru tu dia ada sebab jugalah. Biru pun ada sebab. Patut EV patutnya green ni, dia patut green kan. Tapi dia biru sebab saya memang suka biru lah. Company saya dulu yang saya kerja otomotif tu pun dia punya corporate colour pun biru. Jadi ada hint-hint tu. Ada hint-hint tu. Okey doktor, kalau ikutkan kat sini banyak buku. Lebih kurang 5 lah orang tengok. Saya menulis kamera sikit lah. 5 buku. Tunjuk sikit. Ada 5 edisi. Yes. Edisi, 5 edisi doktor. 5 edisi. 5 tajuk dalam satu grup. Jadi yang ini adalah buku asas
Asas. kenderaan elektrik, teknologi dan kelestarian. Okey. Di sini dia punya key dia dekat sinilah. Okey, kat tajuk satu tu. Tajuk yang pertama mesti pertama. dibaca dahulu. Oh, maknanya tak boleh skip lah. Tak boleh skip, kena baca kerana dekat sini asas. Asas untuk memahami kenderaan elektrik tu ada di dalam buku yang pertama. Okey. Di dalam buku ini ada banyak tajuk, bukan sahaja menerangkan detail tentang buku EV dan juga menerangkan, kalau kita sekarang ni banyak mendengar tentang SDG, Sustainable Development Goal, yang memang kerajaan kita tengah promote benda ini. Jadi perkembangan EV sekarang ni sebenarnya relate kepada SDG. Dekat sini mungkin kalau siapa biasa tengok sini, apa-apa subjek dalam teknologi mesti kena relate dengan 17 goals di dalam SDG ni. Okey. Di dalam buku ini memang lengkap dari segi sejarah. Kalau kita tengok sini, kereta Sejarah EV EV, kereta kereta baru. Abad ke-19 Kurun 19 dah ada. Wow. Kita ingat dulu kereta lembu tu kan. Kurun ke-19 dah ada EV dah ada EV sebenarnya. punya. Jadi boleh baca di sini. Baik, Kenapa EV pada masa tersebut drop dan kereta ICE take over apa ni? EV dah ada lama lah. Lama dah ada dah. Bukan satu benda yang baru. Tetapi kenapa dia jadi baru sekarang ini? Kalau dulu kereta EV ni dia komponen asasnya tetap ada sama. Dia ada motor, dia ada bateri. Tetapi menjadi perbezaannya bateri tidak boleh dicas semula. Oh, bateri Jadi macam pakai mana? buang macam tu. Jadi macam mana kereta EV nak jalan kan? Habis betul terus. Jadi that's why dia tak popular. Sehinggalah apa ni? Teknologi bateri semakin maju dan yang penting sekali bateri itu boleh di-charge semula. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebab apa? Kadang ada bateri dia charge tak boleh pakai dah lepas tu sebab ataupun cepat habis. Cepat habis. Lagi satu bateri kalau macam power bank kembung cepat. itu kalau power bank kan. Itu kalau power bank lah. Tapi kalau kereta kalau charge tu memang teknologi yang menarik juga. Jadi kalau kita tengok sini perbezaan di antara ICE dengan EV memang saya telah ceritakan dalam buku ini secara detail. Kalau tajuk satu pun dah rasa lengkap. Apa lagi doktor? Boleh terangkan untuk buku yang kedua pula? Jadi komponen asas yang saya cakap tadi, komponen asas dalam kereta EV adalah motor, motor dan juga bateri. Bateri betul. Jadi untuk yang ni lah. Ya. Tajuk satu. Jadi prinsip motor diterangkan secara detail di dalam buku yang kedua. Yang kedua. Di dalam ni. Detail doktor. Ini memang detail. Ini pasal motor saja. Ya, pasal Dalam motor sahaja. Tajuk dua. Dengan kalau kita belajar konduktor apa dulu ada dalam ni semua. Macam mana pergerakan motor semua ada. Kalau tengok dekat sini apa dia permanent magnet apa semua ada dicerita dalam buku ni. Dan macam mana motor menggerakkan kenderaan tersebut. Semua ada di dalam. Hingga cara pengiraan asas untuk memilih motor pun ada dalam ni. Ini sedikit akademik lah. Tapi tidak terlalu berat. Senang dipahami. Okey, dan buku yang ketiga adalah berkenaan bateri. Okey. Jadi teori tentang bateri ada diceritakan di dalam buku ini dan komponen. Kalau kita tengok ni biasa kita tengok masa belajar fizik kan. Saya fizik. Kalau belajar fizik ada cathode, ada anode. Saya budak sastra. Tapi rasanya ini basic cathode anode tu ada dalam. Cathode anode saya tahu lah. Positif Pendek, negatif apa kaki semua tu pendek, kan kaki panjang. ada dalam ni. Cathode anode. So saya go back to basic dalam bahasa yang sangat mudah dipahami. Senang Bahasa baca, Melayu tu kan. baca secara santai je. Baca secara santai dan insya-Allah boleh faham. Ada semua apa ni rusuk usia boleh baca lah kan. Semua. Siapa yang nak beli kereta EV, eloklah baca dulu. Kena Fahami baca dulu lah. Dan buku yang keempat adalah berkenaan dengan penyelenggaraan. Macam mana nak menyelenggara kereta EV ni. Ini lebih kepada macam mana kalau technician di workshop EV dia berbeza dengan technician kereta ICE. So peralatan PPE dia sangat penting. Kalau kita tahu bateri tu voltage dia boleh sampai dalam 400 500 volt. Kalau kena gone lah.
Kalau Boleh 12 volt bateri kenderaan biasa pun kita kalau kena short tu melompat juga kan. Ini kalau rumah 240 volt pun boleh mati, 400 dia consider macam hangus lah kot. So kalau dalam kereta dia ada had maksimum atau minimum dalam volt je dalam kereta tu? Ada Itu dia punya had itu punya bateri tu. based on Voltage company tu dia bateri letak tu. lah Yes. berapa? Dia kalau lagi besar voltage tu lagi banyak kilometer kita boleh Banyak pergi. kereta boleh pergi. Kalau kereta tu 30 kilowatt hour, ada mungkin certain dalam 200 lebih kilometer. Setakat ni doktor paling banyak paling jauh lah orang cakap. Berapa Ada yang kalau sampai 900 volt 900 boleh. itu volt daripada Yang Perlis ke baru-baru Johor, ni keluar boleh. di invention yang baru sampai 900 volt boleh pergi 1000 saya rasa 1000 kilometer. kilometer. Lebih dekat-dekat 1000 kilometer lah. Tapi keretanya apabila baterinya voltagenya besar, tambah mahal lah kereta Yalah, tu. cost dia. Jadi kereta tu mahal lah. Lepas Tapi mungkin akan datang dia Ah, bateri punya teknologi dah makin semakin baik lagi lah. makin banyak dan dia akan menjadi lebih murah lah. Dan buku yang terakhir, buku yang kelima adalah tentang charging, pengecasan. cas. Jadi ini menjadi isu sekarang ni. Sekarang betul. Ini mesti ada soalan hot. Tanya saya macam mana nak charge, berapa banyak charger kat Malaysia ada. Saya pun agak pelik jugalah dulu mula-mula dulu kan kereta EV keluar. Macam mana ada orang nak charge kereta ni sebab terhad tengok dekat petrol pump semua kan. Kita charge kereta EV tak perlu pergi petrol station pun, tak perlu pergi. Saya charge dekat rumah je. Tapi ada orang cakap yang dia punya tempoh lagi lama kot kalau charge kat rumah tu. Betul tak? Sebab kereta ni macam kereta minyak lah. Kalau kita isi minyak lah, kita isi minyak tak semestinya dia dah kosong, Baru isi. dah jadi dah kuning, dah merah baru kita isi, tak kan? Kita isi mengikut keperluan. Jadi charging kereta EV sama juga, mengikut keperluan kita. Kita merancang perjalanan kita tu. Kalau kita nak pergi daripada Ipoh ke Kuala Lumpur, kita charge lah penuh. Dan kita dah tahu kilometer berapa. Dan kita boleh charge setakat yang, dan kita tahu charger yang kedua berada di mana. Information itu dalam kenderaan EV memang sangat-sangat penting dan disediakan oleh pengeluar kereta. Dia punya software, dia punya tu memang tak menjadi masalah untuk kita menjangkakan bila bateri tu akan habis certain kilometer. Sebelum tu doktor, dia ada battery health tak? Maksudnya ada jangka hayat bateri tu ataupun bila dah ada sampai jangka hayat tu dia kena tukar lain ke macam mana? Okey, bateri ni teknologi dia macam-macam. Ada nickel manganese battery, yang ada pakai lithium ion battery. Lithium betul. Jadi memang akan ada penurunan certain percentage, certain peratus dalam jangka hayat lama lebih kurang kata 8 ke 10 tahun. Baik. Tetapi dia tidak akan turun di bawah 70%. Dengan teknologi yang ada sekarang ni, dia tidak akan berada di bawah 70% sepanjang. Jika berlaku penurunan sehingga 70%, biasanya syarikat kereta akan menukar one to one. Dalam orang kata free lah nak tukar. Dia akan tukar. Biasanya itu yang warranty yang dia warranty yang dia bagi. Tapi keyakinan terhadap teknologi bateri itu sangat tinggi. Jadi dia takkan secepat itu. Mungkin kereta tu buruk dulu lah. Kan? Ya. Telefon lain lah dia punya teknologi. Itulah mula-mula aku was-was juga macam kalau macam iPhone dia ada battery health kan. Tapi kalau kereta rasanya tak macam tu. Setiap kali kita hantar servis dia akan bagi tahu kita berapa persen penurunan tu. Dia akan bagi tahu dan kita boleh check. Daripada service center tu lah. Daripada service center tu akan bagi tahu kita battery health tu dah dah bateri tu kan orang kan. So kalau orang cakap bateri tu kan, dia punya kos tu lagi tinggi daripada minyak ke bateri ni lagi jimat lah dekat Udan? Dari segi penggunaan harian. Wow. Memang sangat-sangat jimat. Sangat-sangat jimat. Because kalau kita charge penuh pun, pengalaman saya dalam penuh dalam RM25 macam tu je. Untuk kereta yang saya pakai sekarang lah. Ada banyak kereta kan, ada banyak dekat Malaysia ni ada banyak kereta. Kereta yang saya pakai sekarang ni yang boleh pergi dalam 410 km dengan 60 kW. 100 km full charge.
full charge. Full charge. 40 kilo. 60 kilowatt hour battery. Boleh Johor lepas? Aku rasa Boleh boleh. sampai. Ha. Boleh sampai. Sebab kira kereta EV ni kalau orang cakap untuk long distance ni sesuai lah betul kan? Memang sesuai, sangat-sangat sesuai. Sangat-sangat sesuai, tapi kita kena merancang. Kita merancang juga. Kita kena merancang. Kalau kita kata kita nak pergi Melaka daripada sini, kita dah tahu Melaka ada charger. Tapi janganlah sampai dekat Negeri Sembilan, Baru kita nak cari. wife ajak pergi masuk ke masuk. Melaka pula dalam tu. pula. Dah jadi perancangan tadi tu dah Lari daripada Okay, asal. Tapi bila kata nak ubah perancangan, ubah direction, kena rancang balik di mana ada charger Okay. di Melaka. Tapi tak ada masalah dekat Malaysia ni dah banyak charger dah ada. Dia semakin lama semakin menaik benda ni kan. Ya. Tapi andai kata lah kalau ada seseorang tu dia tak perasan pun bateri dia nak habis ke apa, tengok habis tengah jalan, dia ada ke kalau apa ni cara lain untuk dia hidupkan balik kereta? Aku ada power bank ke sebagainya ke contoh. Satu yang menarik, biasanya pengguna EV dia tak macam tu. Tak macam tu lah. Dia tak akan sampai kosong. Kosong lah. Dia ada yang cuba-cuba juga buat kalau kita tengok dalam social media. Tapi apabila dia kosong sekalipun, dia boleh pergi lagi dalam 10 km. Macam petrol. Dia boleh pergi lagi dalam Dah beberapa kuning boleh kilometer. jalan lagi kalau petrol. Boleh jalan lagi. Jangan takutlah. Tapi jangan cubalah. Sebab kalau dia terus kosong langsung tak bergerak, dah tak ada cara lain dah. Towing lah. Tak boleh. Even Gerak kita langsung, towing, kita bawa pergi charger, dia tak boleh charge. Dia dah cut off. Kena pergi service center. Kena. Sebab communication tu dia dah Ya. software reset kan. balik lah benda Dia tu. kena macam-macam kena reset lah. Okay, kan cakap kan. Kenapa kereta EV ni kalau kita tengok dia lagi laju daripada petrol dah. Soalan menarik. Tapi kalau orang muda ni Concern juga dia tak suka EV ni sebab dia tak ada bunyi. Tak ada exhaust, tak ada bunyi. Dia tak suka. Tapi dia suka dekat dia punya torque tu. Sebab kereta EV ni kena elektrik ni, bateri ni boleh dapat instant torque. Kalau kereta biasa tu kita nak dapat torque, biasanya dalam 2500 RPM baru dapat torque tu. Betul. Tapi kereta EV zero. Consider macam zero RPM lah. Dia punya graf kalau macam ni terus kat atas, terus naik. Kalau tekan sampai habis tu pergi lah. Instant torque. Terus pergi. Dan kalau nak try boleh, dan boleh kita rasa macam naik jack lah. Terasa ke belakang dia. Ini ialah betul lah tu. Memang hebat. Tu kalah kereta Chevy semua buat kalah tu. Dia kalau duduk di traffic light tu jangan acah dia lah. Walaupun dia tak ada bunyi, tapi jangan rem sebelah dia. Jangan rem sebelah dia lah. Dia pergi jauh, nanti ke depan. Instant torque. Instant torque betul. Kira betul lah doktor orang cakap. Ataupun ada pandangan doktor yang EV ni betul-betul orang cakap green lah untuk dunia kita ni. Kalau cakap pakai petrol ni, eco dunia ni. Betul. Dari segi penggunaan EV harian tu green lah. Memang tapi green lah kan. kita jangan pergi ke arah yang lebih detail lagi. Macam mana elektrik tu dijana semua tu. Jadi kalau panjang ceritanya keluar satu buku lagi. Dalam buku ada tajuk tu, tak ada lagi. Ada sedikit-sedikit. Ada sikit juga. Ada sedikit menceritakan berkenaan tentang green lah kan. Okay, producer, masih banyak ke masa? Aku ada soalan lagi ada soalan lagi. Yang cakap killer sikit lah kata kan. Kalau cakap dari segi resale value lah kata kan. Boleh doktor terang sikit resale value tu akan menurun kira-kira sebab kita tahu kan macam handphone pun resale value kalau kita dah beli mungkin akan menurun kan. Kalau kereta EV pula macam mana doktor? Saya tak nampak daripada research saya yang kereta-kereta EV yang dah ada second hand use yang ada di kedai-kedai used car ni, tak nampak perbezaan yang sangat ketara. Masih ada value lagi. Kita bercakap ni dia kira dalam tempoh sekarang lah. Kita tak jangka lagi di masa akan datang. Sebab ya mungkin lah kalau 10 tahun akan datang, 10 tahun ni resale value dia tak tahu kan. Tapi rasa tak mungkin sebab kereta macam EV ni
ramai permintaan, banyak permintaan, jadi ramai orang yang Nak cuba ramai kan. orang nak cuba. Nak cuba, cuma dia belum lagi. Jadi kalau orang macam tu baca buku ni, fahami, Betul. dan insya-Allah memang confirm akan beli. Untuk semua yang tengok, Ha. beli Siapa nak beli EV, buku EV ni. baca buku ni. Jadi Baca by Jili. buku ini sebenarnya telah berada di seluruh pustakaan Perak, desa di negeri Perak. Di negeri Perak kalau nak baca boleh datang ke pustakaan desa, dan kelima-lima buku ni satu set ni semua ada. Dan boleh baca di sana, mungkin boleh pinjam juga di pustakaan desa. Bukan sahaja di negeri Perak, di negeri lain pun ada juga. Semua ada setakat ni. Memang dalam Set. bentuk ni juga. Dalam bentuk set. Dalam bentuk yang sama. Premium ni, dia punya casing ni. Satu lagi saya nak berkata, buku ni menjadi rujukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia lah, telah memberi kelulusan penilaian untuk digunakan sebagai bahan rujukan di sekolah di under Kementerian Pendidikan. Ini baru saya dapat je dalam 2 minggu lepas saya kata. Betul. So bagi saya pun macam EV ni di zaman-zaman sekarang ni ada konflik-konflik semua ni. Rasanya penggunaan EV ni Ya. balus lah rasa. Okey, orang setuju tak orang? Kalau buat masa sekarang setuju lah, sebab setuju kan. kita sekarang dalam fasa petrol yang terombang-ambing. Diesel pun agak mahal, petrol pun kita pun agak mahal. Sebab bagi aku lah macam personally, kalau makin banyak orang pakai EV, so semua tempat dah akan ada station pump, mesti ada dah tempat charge dia. Betul kan? Betul kan? Betul. Memang makin banyak tak ada masalah. Kita boleh charge di rumah, boleh charge di station charger, because kalau di rumah kita pakai AC, Betul. harus ulang-alik. Jika dekat petrol station tu biasa DC, direct current. Betul. Sebab tu dia jadi lebih cepat. So untuk akhir kata kan, Doktor bagi dah sikit kata-kata untuk orang faham kan tentang EV ni, supaya diorang boleh baca buku Doktor, dan itu diorang akan faham juga. Doktor bagi sikit kata-kata terakhir lah. So teknologi, apa sahaja teknologi ni nampak macam sukar. Nampak macam sukar kalau kita tak faham. Lebih-lebih lagi kalau kita baca dalam bahasa yang kita tak mahir. Tak mahir, betul. Contoh bahasa Inggeris pun kita tak mahir. Lagi kita tengok pun kita dah rasa macam susah. Tapi buku saya ni telah diolah dengan gaya bahasa yang mudah difahami. Dan memang sesiapa sahaja boleh baca, dan insya-Allah boleh terus memahami apa dia kenderaan elektrik dengan cara santai saja. Saya telah memudahkan penggunaan bahasa daripada bahasa teknologi ke bahasa yang sangat-sangat mudah, dan semua orang boleh baca. Dan terbukti daripada engineer, daripada yang dah baca buku saya, memang dia mengakui bahawa buku ni mudah dipahami. Itu yang penting, Doktor. Ya. Kita baca dan faham dia tu sebenarnya. Kalau bahasa Inggeris memang Dia tak tahulah. Memang Dia susah nak baca ChatGPT lah sikit kot. lah. ChatGPT. Cuba baca buku yang pertama dulu. okey, ibu segala ni Buku main dia tu. yang pertama tu adalah yang penting sekali untuk secara keseluruhan. Because dalam ni memang sedetail-detail maklumat adalah, sehinggalah kepada apa dia bahan-bahan yang digunakan dalam penggunaan litium contohnya. Penggunaan ni bahan mentah, penggunaan kobalt, penggunaan dia copper, semua sekali gambar. penggunaan nikel, dan juga sekarang ni yang menjadi popularnya REE kan, unsur nadir bumi. Nadir bumi. Yang ini kan banyak diperkatakan di negeri Perak dan bahagian utara ni kan. So sebenarnya kaya negara nadir kita bumi. kaya dengan ini, dan dengan bahan ini. Jadi bahan ini memang diperlukan untuk penghasilan kereta EV. TV, betul. Jadi sangat-sangat penting. Jadi buku ni nak kata basic sangat pun tak, detail sangat Pun tak. tapi cukup untuk kita memahami kenderaan elektrik daripada teknologi dia sehinggalah ke bahan mentah yang digunakan untuk EV. Buat ke EV. Banyak betul. Aku dapat tengok. Aku tak sangka lah benda EV. Ingatkan sebuah kereta elektrik biasa. Punya pernah confirm. Ya, itu belum kita cakap lagi tentang dia punya software. Dia punya LiDAR, dia punya radar, autonomous dia. Okay. Kalau kereta ais ni susah sikit nak autonomous. Kereta tanpa pemandu ni, dengan EV ni
menjadi Lagi. lebih cepat untuk kita wujudkan kereta tanpa pemandu. Itu insyaAllah kita akan bawa lagi, Bawa lagi ke topik ni. pasal buku tahun depan pula. Saya jangan. Oh, okay. Ada lagi mungkin lepas ni. Oh. Okey, apa-apa pun terima kasih doktor. Banyak info, banyak pandangan doktor kan. Kami anak-anak muda ni baru tahu rupanya EV ni dah daripada dulu baru ada Betul kan. lah, tak sangka lah. Daripada tahun berapa tadi? 19 19 lebih ni. kira Turun yang ke memang- 19 lagi Turun dah. 19 pun dah ada. Kira Dah ada memang EV. dah lama teknologi ni, cuma Ya, dah. di orang kata di renew kan balik. Baru kali ni orang cakap lagi hangat lagi 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 daripada akhir zaman ni orang cakap. Ui, Dia zaman. disebabkan oleh penemuan fosil minyak Fosil minyak lah. minyak, betul. Minyak dari penemuan itu jadi EV jadi menurun. Turun betul. Tetapi sekarang ni EV kena naik balik EV dah naik because Ya. minyak punya cerita juga. Konflik lah doktor. Okey. Apa-apa pun terima kasih lagi sekali doktor Okey, terima kasih. Okey deh, kita macam mana? Kita akan kembali bertemu di segmen Labun Epusaka yang akan datang pada esok hari. Esok hari pula. Okey. Untuk kami sampai di sini saja. Okey, saya Zaf. Saya pula Ikmal Wong. See you again. Bye bye.